Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah ni Angka berada di Krokodil Adventureland Langkawi. Kenalkan ni Encik Nizam, sales, bahagian sales. So sekarang kita nak pergi tengok spesies buaya yang kita ada di Taman Buaya Langkawi. First kali kita akan sampai ke kolam spesies. So ni spesies pertama, Nova Guinea, daripada Papua New Guinea lah. Buaya ni dia macam kita juga, dia hidup sampai 85 tahun, 60 sampai 85 tahun. Kebanyakan buaya hidup di air tawar, kecuali spesies buaya tembaga. Spesies kedua kita, buaya tembaga, dia boleh bertelur 20 ke 60 biji dalam satu masa. 20 ke 60 biji. Dan keadaan cuaca menyumbangkan faktor utama lah nak menentukan sama ada dia betina ataupun jantan. Kalau kata buaya, dia spesies yang besar. Buaya tembaga. Ya. Okay, dan seterusnya kita ada spesies buaya yang kita panggil Tomistoma. Tomistoma ataupun false gharial. Bahasa Melayu dia kita panggil buaya jejulung lah. Dan buaya ni istimewanya, walaupun dia tak ada jantan, dia boleh bertulang. So yang ni aktiviti kios kita. Ni organ dalaman. Hai, nama saya Nizam. Saya tour guide kat sini. Tour guide kita. Ni hari ni saya nak explain untuk bahagian organ dalaman dia. Yang ni buah pinggang buaya, ni usus. Okey, yang ni hati dengan limpa. Yang ni jantung. Hampa main sini, hampa bukan cakap tahu pasal luak buaya je. Kedalaman buaya pun tahu, perasaan dia pun boleh tahu. Okey, nanti abang ada aktiviti mancing buaya. Mancing buaya? Ya. Okey guys, lepas kita tengok organ dalaman buaya apa semua kita tengok spesies buaya tu. Kita ada aktiviti mengai buaya. Bismillahirrahmanirrahim. Aku first time mengai buaya ni. Makan tengah hari. Oh, begitu. Tu dia. Woi, ramai weh. Dah strike. Okey. Tu. Habis guys, habis. Confirm lah. Tak boleh naik atas. Kalau boleh bawa naik atas, kita boleh bawa balik. Boleh buat balik? Tapi tak apalah. Kalau hampa terror mengai kali pun kumpul-kumpau kan lah kan. Jangan bawa naik lah. So ini antara aktiviti yang hampa boleh buat. Hampa boleh mengai buaya. Seorang 2 kali. Oi. Okey. Apa ha?